tengok dia punya king crab. Okey, jom kita tengok akak makan, Kak. Okey. Bismillah. Tu dia. Rompin Pahang. Sebenarnya apa tujuan ke Johor Bahru ni, Kak? Sebab nak makan king crab. Nak makan king crab Ya. Memang ini tujuan utama? Ya. Jauh. Berapa jam? Berapa jam? 4 jam. 3-4 jam Tapi ini kali kedua. Dah kali kedua. Champion. Tapi memang cari yang ni. Okey. Kalau macam itu kita nak tengok akak potong lah sini. Jom kita tengok orang Rompin Pahang. Tapi akak nampak kan orang Pahang ramai kan datang sini kan? Ramai. Ramai lah orang Pahang. Akak tak bawa durian Pahang untuk saya? Okey, kita tengok dia punya daging isi dia sama ada penuh ke tidak. Ni orang jauh ni. Rompin Pahang kali kedua Kali kedua. Ada saudara mara ke kat sini tak ada? Tak ada. Memang pergi ke sini. Dahsyat. Orang Pahang yang lain jangan lupa datang Jangan lupa datang kat sini ya. Memang puas hati. Penuh, Kak. Yang first pun makan sama juga? Ya, sama. Okay. Kak sikit tengok. Tu dia. Okey, Kak. Akak boleh ambil semua sekali? Tak ada oksigen kat dalam Okey. Ini ketam mega tau. Okey, kita nak tengok akak makan sekali. Dia punya lembut tu macam mana, Kak, yang Kak dah makan tadi tu? Memang sedap, berjus. Jus Wow. Penuh. Tu dia. Tengok dia punya king crab. Okey, jom kita tengok akak makan, Kak. Okey. Bismillah. Tu dia. Dia punya saiz ni, Kak. Satu memang, kali makan pun tak boleh muat, Kak, mulut Okey, memang terbaik, memang sedap. Okey, Kak, saya nak minta tolong panggil orang Pahang, Kak. Orang-orang Pahang, orang-orang Kuantan, Rompin, Pekan, satu Pahang. Jom datang sini makan king crab. Semua yang menu-menu kat sini memang terbaik. Baik, cuma kita nak minta akak suap abang boleh? Kita buat video lah tu. Jom. Anak. Suap anak. Kita suap anak. Saya ingat dia punya ni kan, anak. Tapi mak dia muda lagi dia suap anak dia. Berjus lagi. Sedap, baik. Berapa umur ni? 20. Ya. Okey, baik. Sebaya dengan abang lah. Terima kasih, Kak. Dari pagi ni kita ada orang special. Kak, apa kabar, Kak? Bagus. Namanya siapa? Dari mana, Kak? Dari Brunei, dari kampung Selayun Sangkurung. Nyaman kali ya? Nyaman kali Nyaman banar nyaman, sedap. Tadi akak makan menu apa? King crab? King crab. King crab ini